Tengok ni. Nasi biryani ayam yang aku jumpa dekat Bazar Desa Pandan. Aku review kemudahan parking bazar, lepas tu aku bagi rating bazar secara keseluruhan. Drive ke sini sekejap je, tapi aku cari parking sampai 30 minit sebab bazar ni sesak. Aku dah sampai dah sebenarnya dekat Bazar Desa Pandan ni. Tapi kau tengok dia punya jam. Oh, tu dia. Tapi ni je bazar dia sebelah ni. 1, 2, 3 prop sampai belakang dengan yang kat depan sana tu. Ada satu kat belah sana. And now aku dah sampai dekat parking dia. Tapi dia punya jam tak relax lah. Aku tak suka lah parking kat sini. Tak best. Okay, tapi tak apa, kita dah sampai dah pun. Ni parking kita. Proper je aku parking kan, nampak. Dan tu dia punya bazar belah sana. Marilah. Sebelum aku masuk, aku guna Volkswagen Tiguan All-Space R-Line dengan enjin 2.0 TSI dengan 4Motion. Datang bazar selesa dengan 7-seater, 1775 liter storage space. Kalau Golf tu SUV tu adalah Tiguan All-Space R-Line sebab sama sporty and elegant. Bazar Desa Pandan adalah bazar berbumbung, banyak juadah kiri dan kanan, and bila sampai dekat kedai biryani, lauk dah nak habis. Punyalah ramai orang datang. Nasi ni terlerai-lerai, and bila aku makan, aku rasa semua spices yang kita boleh expect. So bila buka puasa, dia lagi kick lah. Dalam bazar ni ada juga kambing bakar, aneka paru which is pelik, ikan bakar petai, ayam pecik, even dimsum. Bazar ni parking tak friendly langsung, tapi bazar tu sendiri selesa. So saya bagi 6/10. Aku nak ambil Volkswagen Tiguan R-Line jalan lagi. Komen mana next bazar aku nak pergi.